satu, kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmatan kemuliaan darinya. Kamilah pendukung pewaris bangsa, kamilah penarat bangsa Malaysia, kamilah warga berwawasan untuk negaraku. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar. Alhamdulillah, bersama kita pada podcast siri ke-7 ini, Suara UiTM Johor, bertajuk Di Sebalik Tabir Pengurusan Fasiliti. Okey, sebelum itu, dalam siri kali ini kita akan sembang santai berkaitan dengan pengurusan fasiliti di dalam kampus dan juga hala tuju, misi, visi dan juga ke arah kelestarian kampus UiTM Cawangan Johor. Dan seperti biasa, saya tak bersiaran seorang hari ini. Bersama saya, dua figura penting atau tunjang utama bahagian pengurusan fasiliti. Bersama saya, yang pertama, kita ada TS Ahmad Syarizan bin Isman, Timbalan Pengarah bahagian pengurusan fasiliti. Dan di sebelahnya, Puan Mazda binti Salamin, Timbalan Jurutera, yang sememangnya sinonim dengan kerja teknikal di kampus. Selamat datang pada anda berdua. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Cik Megat dan Urus Setia yang menjemput saya hari ini untuk kita membincangkan pengurusan fasiliti di kampus. Alhamdulillah, saya pun sihat Cik Megat. Terima kasih kerana menjemput saya untuk siri podcast yang ke-7 Suara UiTM Johor pada kali ini. So saya pun teruja juga untuk berkongsi peranan bahagian pengurusan fasiliti dalam kehidupan warga kampus sehari-hari. Okey, terima kasih saya ucapkan lagi sekali. Untuk episod kali ini kita membawa tajuk Bicara Kampus di Sebalik Fasiliti. Ramai mungkin tidak tahu sebenarnya kolej kediaman, bangunan serta persekitaran kawasan kampus ini semuanya berkaitan dengan bahagian pengurusan fasiliti dan melibatkan infrastruktur dan pembangunan sedia ada. Okey, itulah yang kita nak bincangkan tentang hari ini, perjalanan dan cabaran dalam memastikan fasiliti UiTM berfungsi dengan baik, selamat dan kondusif untuk semua pengguna, khususnya warga UiTM Johor. Dan seperti biasa, tagline kita hari ini, Suara UiTM Johor, tuntas dan inklusif. Kita bawakan pandangan terus dan telus daripada mereka yang terlibat secara langsung dalam pengurusan fasiliti kampus. Okey, sebelum itu,
kita cuba merungkai lebih jauh. Boleh tak panel kongsikan sedikit tentang latar belakang pendidikan dan seterusnya peranan dan tugas harian masing-masing. Kita mulakan dulu dengan panel pertama kita, PS Ahmad Syarizal. Dipersilakan. Terima kasih Cik Megat. Okay, Alhamdulillah. Kalau jika diikutkan, saya ni memang background saya darah UiTM lah. Jadi untuk makluman, saya dapat pendidikan daripada Prasains pada tahun 1997. UiTM memberi peluang kedua kepada saya untuk saya belajar. Dan Alhamdulillah selepas saya habis pendidikan Prasains itu, saya ditawarkan pengajian di Diploma Kejuruteraan Awam di UiTM Shah Alam pada tahun 1997 juga. Dan selepas itu, saya mengikuti pengajian Sarjana Muda Kejuruteraan Awam di UiTM Shah Alam dan digraduasi tahun 2023. Alhamdulillah. Dan baru-baru ini saya sempat juga menyambung pelajaran sarjana dalam bidang pengurusan fasiliti pada tahun 2021 dan graduasi 2023. Alhamdulillah UiTM banyak membantu saya dalam membantu saya lah menyediakan latar belakang yang baik dalam pendidikan. Okey, untuk cerita pasal berkaitan fasiliti, untuk makluman semua, di Johor, skop yang kita hari ini cerita pasal Johor. Jadi kalau ikut Johor ni, kita ada dua kampus, kampus Gamat dan kampus Pasir Gudang. Di mana kampus Gamat ialah satu kampus konvensional dan kampus Pasir Gudang ialah kampus PFI. Di Segamat, saya ada seorang ketua, Puan Maznah Salamin, yang mengetuai kampus pengurusan fasiliti di Segamat, dan di PFI kita ada Encik Amir. Right? Apa beza konvensional dan PFI? Okey, jadi maksud konvensional ialah di mana kontrak ini kita buat secara in-house. Maksudnya macam ni. Pihak fasiliti akan menguruskan kontrak tu daripada pre, post dan current kontrak lah. Jadi maksudnya contoh di Segamat kita ada 18 kontrak. Dari mana di PFI pula kita ada satu saja kontrak dipanggil Integrated FM. Jadi kat sana Encik Amir akan mengawal satu sahaja kontrak yang menguruskan konsesi di Pasir Gudang. Saya pas pada Puan Maznah, silakan. Okey, saya pun sebenarnya adalah produk daripada UiTM juga. Selepas menamatkan SPM pada tahun 1994. Lama tu. Tahulah mesti saya. So saya melanjutkan pelajaran di UiTM Shah Alam dalam peringkat diploma. Setelah saya ambil diploma kejuruteraan mekanikal pengkhususan perkilangan. So lepas tu saya sambung di peringkat sarjana muda kejuruteraan mekanikal PO pula lah. Okay. Selepas itu untuk peranan pula sekarang saya bertugas sebagai ketua bahagian membantu TS Ahmad Shah di Segamat lah urusan berkaitan dengan fasiliti. So kalau ikutkan peranan saya ni lebih kepada teknikal dan juga operasi harian di kampus lah. So mungkin saya boleh terangkan sikit. Di fasiliti kita ada 7 unit. Okay, unit yang pertama seperti biasalah saya rasa semua bahagian pun ada unit pentadbiran yang menguruskan tentang hal ehwal surat menyurat, fail, urusan staff kan. So latihan tu di unit pentadbiran lah. Dan seterusnya kita ada unit awam. So di bawah unit awam ni tugas-tugas dia semua sebenarnya untuk semua unit yang ada kita untuk projek semua terlibat lah dan penyelenggaraan. So untuk awam kita ada penyelenggaraan membersih bangunan. So kita ada perbaikan awam dan juga kita ada juga untuk sanitary bin. So untuk seterusnya kita ada unit elektrik. So unit elektrik kita merangkumi untuk kerja-kerja berkaitan dengan penyelenggaraan sistem bekalan elektrik. Sebab tu kita ada PA system. Kita ada juga telecommunication untuk telefon kan. So kita ada juga untuk FMS. FMS ni sistem facility management kita dan juga kita ada keselamatan dan kesihatan pekerjaan lah di bawah ni serta utility. So bil-bil, api, air, elektrik, solar semua di bawah unit elektrik lah.
Dan seterusnya kita ada unit mechanical. So unit mechanical menguruskan sistem penghawa dingin. Kita ada jenis split unit dan juga central. Kita ada juga penyelenggaraan firefighting. Okay, kita ada juga penyelenggaraan untuk sistem kumbahan. Maksudnya merangkumi semua lah. Ya, dan juga macam Cik Megat sendiri bawa mechanical kan, sistem bekalan air. Tapi untuk Cik Megat ni dia ada lagi satu unit dia jaga, unit majlis dan juga tugas-tugas khas. Okay. So seterusnya kita ada juga unit landscape. Unit landscape yang bertanggungjawab sepenuhnya penyelenggaraan bangunan luar kawasan dan juga landscape, termasuk pest control, melibatkan makhluk perosak lah, anjing ke apa semua tu. Okay. Lepas tu kita ada unit ukur bahan dan plan. Unit ukur bahan dan plan yang terakhir, yang mana menguruskan semua urusan kita punya dokumen kontrak daripada awal sampai akhir. Lepas tu kalau plan tu proses-proses untuk lukisan bila ada projek nak dibuat, so lukisan akan dilaksanakan oleh kita punya pelukis plan dan barulah projek-projek boleh berjalan. So kita ada 7 unit. Cukup Cik Megat 7 unit tu? Saya sebut tadi? Cukup. Tambah lagi satu kot, 8. Apa 8? Penjagaan anak-anak siswa dan siswi. Allah, itu Megat lah. Cik Megat ni. Kita punya moderator. Saya tambah sikit Cik Megat. Jadi saya nak rangkumkan apa yang fasiliti buat, merangkumi kalau kat luar tu Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan Saliran, Majlis Perbandaran, Kalau baru-baru ni meteorologi, kita cover semua. Alright? Jadi kesimpulannya, kalau pagar kampus tu, dari pagar, ujung pagar sampai bawah, atas bumbung sampai underground, semua bawah bahagian pengurusan fasiliti. Jadi tanggungjawab kami amat besar. Ya, macam yang sebelum ni yang kita jadi bencana kan, gempa bumi ya. Kita pun turut terlibat juga untuk agensi bencana, betul tak? Secara langsung sebab kita melibatkan pelajar-pelajar yang ada KNR. Sefaham saya macam tu lah. Tapi bila kita dengar balik berkaitan dengan fasiliti ni, memang banyak. Nampak macam unit tu fasiliti kecil je. Tapi 7 unit yang menjalankannya tu memang sangat besar lah. Sebab ramai yang bayangkan pengurusan fasiliti ni cuma urus bangunan. Tapi sebenarnya lebih luas lah kalau kita tengok balik. Jadi boleh tak panel cuba kongsikan apa misi dan visi UiTM berkaitan dengan bahagian kita ni, fasiliti? Alright. Kalau ikut, kami punya misi ialah menyediakan fasiliti yang selamat, selesa dan kondusif. Jadi seperti yang kita maklum, universiti ialah tempat anak-anak kita belajar. Jadi adalah tanggungjawab kami menyediakan tempat polis kediaman, tempat belajar, tempat yang selamat dan kondusif supaya anak-anak ni boleh belajar dan dapat result yang baik lah, result yang baik. Seterusnya visi kami ialah untuk menjadi bahagian pengurusan fasiliti yang profesional, efisien dan mampan, sejajar dengan hala tuju UiTM. Jadi untuk makluman, baru-baru ini pun bahagian perusahaan fasiliti UiTM Segamat telah memenangi anugerah pengurusan projek 2024. Telah dianugerahkan pada mesyuarat Impak 2025 di Pangkor. Jadi anugerah ini diberikan kepada tim pengurusan projek di seluruh kampus UiTM Malaysia lah. Jadi memberi satu orang kata insentif ataupun satu galakan kepada warga fasiliti untuk menyiapkan tugasan atau projek tu dalam masa yang ditetapkan dari segi pengurusan projek dan kewangan. Maksudnya daripada 13 kampus tu salah satu dipilih untuk Alhamdulillah terbaik ya. Segamat. 13 kampus utama. Sebab kalau kita ada 34, kita ada 34 Ini tak termasuk dengan PFI tadi lah. Ya, betul, tak termasuk dengan PFI. Dan itu satu anugerah. Dan satu lagi anugerah ialah anugerah khidmat pengurusan pelanggan terbaik 2024. Jadi anugerah khidmat pengurusan pelanggan ni ialah anugerah untuk mana-mana bahagian pengurusan fasiliti dan seluruh sistem ATM menguruskan khidmat pelanggan dan sistem FMS kita lah, FMS fasiliti. Alhamdulillah, kami pun tak sangka-sangka. Saya ucapkan tahniah lah kepada warga fasiliti UiTM Johor. Sebenarnya Bila ada apa nak cakap? Bila kita sebut fasiliti ni, kita bukan sebut dia bukan sekadar bangunan fizikal. Dia
lebih kepada, kalau kita ingat just kemudahan struktur ataupun infrastruktur sahaja kan, tapi sebenarnya dia sangat luas. Dia merangkumi keseluruhan sistem sokongan kita, sama ada daripada staff yang ada kat situ, proses-proses pengurusan yang kita buat, lepas tu teknologi yang kita gunakan, inovasi yang ada, dan juga lebih kepada persekitaran dan budaya kerja kita, yang mana benda ni bila disebut fasiliti ni dia lebih kepada pengalaman pengguna tu sendiri. Bila macam tadi kita menang anugerah khidmat kepuasan pelanggan kan, so bila pelanggan rasa seronok kan, so dia akan rasa bersemangat nak buat kerja. So produktiviti kerja akan meningkat. Kalau pelajar macam TS Syah cakap tadi, student mungkin bila dia rasa seronok, selesa dengan tempat kita ni, pengalaman dia seronok di kampus Pasir Gudang dengan pagi-pagi ada kabus kan, kita punya tagline kita Simfoni Alam, kampus Simfoni Alam. So bila macam tu, student pun dia nak belajar, dia seronok, dia di luar daripada hiruk pikuk yang di bandar besar kan, di Selamat ni. Bila fasiliti kita terjaga dan baik, so semua yang positif keluar. Jadi itulah yang saya rasakan mencerminkan image universiti kita. Okey, itu saja. Wah, baik. Amat cantik sekali. Jadi kita faham lah, fasiliti ni bukan sekadar bangunan semata-mata, tapi lebih kepada kita nak memberi peluang kepada pelajar untuk dan staff untuk merasai pengalaman UiTM tu, macam yang kita sebut tadi lah, kampus Simfoni Alam. Okay. Seterusnya, kalau ikutkan, saya rasa bahagian ni agak menarik dan boleh kita rungkaikan lagi apa yang berkaitan dengan tajuk di sebalik tabir, atau senang cerita cabaran. Saya tahu kan, luasnya skop fasiliti ni, tadi kita ada 7 unit kan. Boleh saya tahu apa antara cabaran utama yang selalu dihadapi, sedangkan memang saya sendiri pun daripada fasiliti. Jadi saya tahu macam mana, cuba kita jelaskan, rungkaikan supaya pemahaman tu lebih luas untuk semua warga. Okey. So bila cerita pasal cabaran ya, pada saya semua tempat, semua kerja ada cabaran tersendiri masing-masing. So kalau di fasiliti ni, pada saya hari-hari terima aduan tu semua cabaran, sebab kita tak tahu. Kadang-kadang jenis aduan tu kita tak tahu, adakah kita boleh buat ke, boleh cepat ke tak, major ke, kritikal ke tak. So benda-benda macam tu setiap hari cabaran tu memang ada. Cuma kalau kita nak spesifikkan, saya rasa cabaran yang paling utama lah, paling besar adalah isu kita luasnya kawasan kita ni. So daripada pintu masuk keliling pagar hujung ke hujung, kalau ikut kita punya tanah ni, kita ada 541 ekar. Besar tu. Keseluruhan dia, betul. So memang sangat besar lah. So kalau yang dah dibangunkan 200 lebih ekar. So bayangkanlah kalau besar tu macam mana dengan kita nak buat maintenance keseluruhan kan. Even dari segi building pula, kita ada setakat ni, semalam pun saya dah check, kita ada 60 buah bangunan dalam kampus kita sahaja. So dengan 60 bangunan tu, 60 buah bangunan tu, floor area yang telah terbina, macam lantai yang kita pijak ni, setiap yang telah dibangunkan berjumlah 200,000 meter square, meter persegi. Besar tu. Sangat besar. So setiap tu kita kena buat maintenance lah di situ. So, saya pun masa dan 2 juta kaki persegi kot. 2 juta. 2 juta kaki persegi. Betul, 200 meter cube betul. 2 juta kaki dah. Bila kita tukar kaki. kepada kaki persegi dah. Betul. Mana besar lah. So kalau kita sebut kaki persegi, dia lagi besar lah kan. Okey. So bila kita cerita pasal tu, dalam tu pula kita ada pelbagai jenis fasiliti. Sebab bangunan tadi banyak kan. Bila ada bangunan, setiap bangunan tu macam-macam ada dalam tu. Kita ada kolej kediaman kat sini, ada 10 buah yang perlu kita selenggara. Okay, kita ada bilik-bilik kuliah, kita ada dewan-dewan. So kita ada pejabat, kita ada makmal. So banyaklah merangkumi semua. Itulah yang saya rasa cabaran yang paling orang kata kami kena hadapi, sebab bila banyak bangunan dan luasnya kawasan, penghuni pun ramai. Kita ada 7,000 pelajar di dalam kampus Segamat sahaja.
So yang mana duduk di dalam kampus, sekarang kita ada 2 college kita tutup. So lebih kurang 3 dalam 3. 3. 3 college. Sorry, Mutiara dah buka. Mutiara kita dah buka. Dua college siswa. Ya. So kita anggarkan dalam ada dekat 4,000 Ya, betul. 4,000 pelajar lah di dalam ni. Jadi aduan kerosakan yang kita terima sangat banyak. Sebab kita tahulah dengan usia kampus kita sekarang ni, kalau ikut kita dah menjangkau ke 35 tahun lah untuk kampus Segamat sendiri. So dengan usia yang orang kata matang, so banyaklah kemudahan-kemudahan yang agak usang yang perlu kita selenggara. So macam untuk bulan lepas pun aduan kerosakan yang kita terima adalah berjumlah 1,300. Macam ini kecemasan kan? Tidak ada masalah, semua nak cepat kan? Betul. So bila cerita pasal cepat, Cik Megat sendiri sebagai SRK kan, bila malam-malam dapat aduan, trip lah. Bila trip je nak kena terus tindakan, sebab tu dikategorikan sebagai kritikal kan. So bila nak kita kena datang cepatlah untuk ambil tindakan supaya penghuni tak bergelap lama, ataupun isu gangguan bekalan air kan Cik Megat, tiba-tiba pula ada paip pecah lah ataupun gangguan daripada luar pun dia akan mengganggulah kita punya warga. So itulah antara cabaran yang saya rasa kita setiap hari kita terpaksa hadapi, dan tapi insyaAllah dengan tim kami yang sangat-sangat orang kata committed, saya rasa kita buat yang sehabis baik. Okay. Tu yang kata aduan tadi tu kan, sebab aduan tu kita dapat kepuasan pelanggan, maksudnya kita dah capai lah objektif tu. Kalau ikut daripada penerangan daripada Tia Syah tadi kan, kaitan dengan Puan Mazna pun ada terangkan pasal FMS tadi. Jadi maksudnya dari segi FMS tu kita dah berjaya capai kepuasan pelanggan bagi 2024 berkaitan dengan aduan lah. Okay, Alhamdulillah. Jadi panel Tia Syah ada apa yang nak cerita lagi berkaitan dengan cabaran? Okey. Untuk cabaran ni pula, seperti yang tadi Puan Mazna cakap, kampus kita ni kalau ikut dia, saya ceritalah, fasiliti ni dia ada LC lah, life cycle. Macam kita pun ada life cycle kita, daripada kita baby, jadi remaja, dewasa, tua kalau sempat tua kan. Jadi sampai masa kita sit on the ground kan. Sama kat bangunan kita, dia ada life cycle tu. Jadi nak cerita, bila kita dah 35 tahun, kebanyakan bangunan kita menghampiri ke usang lah. 35 tahun. 35 tahun. Kampus yang paling lama lah tu. Taklah makin lama, ada lagi lama dulu Bendis lagi lama lah, hantar yang Sarawak lagi lama. Jadi bila ada usang tu, dan memang kita punya hasrat UiTM, kita nak bagi tempat pembelajaran dan pengajaran pada anak-anak kita lah. Cuma kadang-kadang tu bila ada fasiliti yang usang ni, kita cuba baiki. Untuk makluman, dalam tempoh 3 tahun, 4 tahun belakangan ni, kita dah dapat beberapa lah projek usang untuk perbaikan kolej. Yang dah siap baru ni ialah Kolej Kediaman Mutiara. Dia punya peruntukan dia bukan dalam dekat 2 juta lah. Figure saya tak ingat, dalam 2 juta. Jadi proses dia 500 orang pelajar. Lepas tu kita pun lepas Mutiara, kami dapat juga peruntukan untuk Sempana Riau. Kolej Sempana Riau, Alhamdulillah tengah construction. Dijangka tahun depan boleh diduduki. Dan satu lagi Kolej Taming Sari. Taming Sari pun tengah kata renovate juga. Saya jangkakan insyaAllah mungkin semester depan boleh digunakan dengan prestasi yang baik, dengan progres di tapak yang okey. Dan baru ni pun kami dapat kunjungan daripada Vice Chancellor VC dan melihatlah projek-projek di seluruh kampus lah. Kebetulan Vice Chancellor datang ke Segamat, beliau ambil kesempatan lah untuk melawat kampus. Sebab memang hasrat Vice Chancellor nak pastikan pelajar kita dapat dia punya kata ruang tempat tinggal yang selesa. Kalau kita refer kepada Maslow of Need, jadi memang first kali dalam kita punya carta segitiga tu kan, keperluan tempat berlindung, makanan dan tempat berlindung, itu yang utama kan. Bukan cerita yang level 5 tu,
yang dapat pengiktirafan. Tapi itu yang VC nak dulu, mana pelajar kita dapat tempat berlindung dan makan yang sempurna lah. Alright? Jadi cabaran tu sebenarnya it come to dollar and cent jugalah. Sebab bila contoh dah makin usang, memang pejabat kami boleh cakap kita macam menghabiskan boreh je. Sebab kita memang banyak pakai peruntukan. Kos tinggi kan. Dan memang satu cabaran juga macam mana kita nak buat penyelenggaraan dan dalam masa yang sama kita nak ada penjimatan. Itu cabaran-cabaran kami lah, yang cabaran besar. Okey, Cik Syah, sekarang ni kita nak lihat daripada segi sudut pengguna. Macam mana hasil kerja bahagian fasiliti ini memberi kesan kepada warga UiTM Johor? Pengguna Alright. Kalau ikut kalau ikut fasiliti ni ialah benda yang fizikal lah. Alright. Bila benda fizikal, dia akan impact kepada lah. Kalau kita warga bekerja, kita dapat suasana yang positif, jadi kita ada semangat lah untuk bekerja kan. Selesa, kita boleh bagi output yang baik. Bagi untuk pelajar pula, dia boleh belajar dengan baik dan boleh study jadi sebab tu lah penting macam fasiliti kita kena. Contoh lah untuk yang ada sekarang ni kan, sistem aircon, elektrik kan, air kan. Cik Megat pun selalu lah, sekarang sikit beho Cik Megat masuk, dia korek sana, dia korek sini. Sebab apa? Sebab itulah, sebab kita punya sistem piping dia start dia lama, dah 35 tahun, dan kita tahu sifat air ni, dia akan cari titik lemah, yang paling lemah. Jadi tempat lemah tu kan, kita repair sini, pump sini bocor, okey, paling bocor, ada gitu, dia cek poin-poin yang lemah lah. Tapi itulah dari segi sudut pengguna, memang kita kena hasilkan yang terbaik supaya universiti itu sendiri dapat output yang baik dari segi staffnya dengan pelajarnya. Dan of course kita ni output kita pelajar, dan pelajar pula kita nak dia punya GE dia baik lepas tu boleh pasaran, lepas tu dengan ranking kita pun nak yang baik. Benda macam tu lah. Sebab kita ni macam tulang belakang fasiliti ni, dia kata hero belakang tabir lah. Supaya pastikan aset-aset fizikal ni dapat diguna dan diselenggara dengan baik lah. Macam yang sebelum ni lah kan, yang paling bocor kan, kita nampak benda tu sampai student kata tak boleh mandi, kelas dan sebagainya lah. Itu saya faham. Okey, Puan Masnah ada nak tambah apa buat? Okey. Sebenarnya fasiliti yang baik ni juga kan, pada saya dia membantu untuk bina image universiti kita lah. Bila orang luar datang contohnya kan, bila orang luar datang, dia rasa dia tengok kampus kita nampak bersih, kemas kan. Lepas tu bila dia gunakan kemudahan-kemudahan kita nampak moden, dijaga rapi. Jadi mereka terus yakin kan dengan kualiti yang UiTM bagi pada mereka. So secara tak langsung perkara ni membantu universiti sendiri, sebab dengan cara tu mungkin kalau kita tengok pun sekarang banyaklah orang-orang luar berminat untuk menyewa ruang-ruang yang kita ada kan. Macam DST kita dah upgrade kan. Sistem aircon kita dulu memang teruk, sampai kita masa convocation tu kita terpaksa buat sewaan unit aircon. Bukanlah teruk kot, dia underload. Tapi untuk keselesaan yang ni dia perlu di-upgrade, dan sekarang bila dia dah upgrade dia sangat kata nampak lain daripada lain kan. Jadi bila penggunaan tu even macam bulan lepas pun menteri kan daripada program Huawei program Huawei datang untuk buat di kampus kita sendirilah. Dan juga kemudahan-kemudahan sukan yang kita ada, contohnya kan yang baru-baru ni pun saya rasa dia dalam minggu ni daripada College Community datang. So benda-benda itulah maksudnya orang luar yakin dengan kita punya fasiliti yang ada. Itulah impak besar pada saya lah. Betul lah, kalau ikut kan macam kita tahu lah, fasiliti ni adalah wajah pertama kan. Orang nampak apa yang ada dalam fasiliti ni, orang masuk tengok nampak cantik, orang akan anggap wow, UiTM kampus Siboney Alam memang terbaik lah kan. Okay, Alhamdulillah lah. Tapi satu daripada segi warga, tapi daripada segi pencapaian UiTM sendiri, kita ke arah kelestarian. Jadi ada apa-apa yang boleh diuraikan tak? Macam Boshan nak cerita sikit ke pasal kelestarian kita dah buat? Pembazah ke atau Boshan? Boleh. Okay, jadi hasrat kerajaan lah kita ke arah, kita ada SDG kan, Sustainable Development Goal dan memang universiti pun support kepada SDG ni.
Dan antara yang Johor dah buat, UiTM Johor dah buat, kita kalau ikut kita ada projek solar lah. Kita ada 2 projek solar, Cikgu Kat. Satu di Pasir Gudang dan satu di Segamat. Di mana di Pasir Gudang kita ada large scale solar farm. Kita ada ladang solar yang mana dia boleh menghasilkan 25 megawatt dan hasil tu itu bawah projek bawah UiTM Holding dan dijual oleh TNB, right? Dan di mana di Segamat kita ada projek solar dia panggil fotovoltaik, fotovoltaik untuk kapak. Jadi kita ada kapak ataupun parking berbumbung, right? Yang mana atas tu panel solar yang menghasilkan 0.4 megawatt. 0.4 megawatt dan apa yang kita harvest tu dia akan masuk dalam bangunan kita lah. Dia bangunan kita guna sekarang ni macam dekat AI tu lah. Kita guna. Contoh kalau di kampus Segamat ni kita ada kat PTDI, kita ada kat blok ICU tu, ilmuwan tu. Dan kalau ikut kita ada juga perancangan untuk penambahan, tapi tak apa, itu ke depan. Dan dia banyak bantulah sebab dia dapat mengurangkan bil utility kita lah. Sebab kita pakai itu dulu, itu habis baru kita masuk bil TNB, right? Okay, jadi kalau ikut data yang saya ada ni, kita projek ni start hari tu tahun 2021 sehingga 2025 dia telah menghasilkan 2.7 megawatt lah dia dah hasilkan. Kita dah hasil daripada tenaga boleh baru sebab bila kita guna solar ni, kita mengurangkan penggunaan arang batu. Jadi kita guna renewable energy. Alright. Jadi untuk makluman juga, di bangunan-bangunan kami ada 2 projek yang kita ada SPAH. Apa SPAH? SPAH ialah sistem pengumpulan air hujan. Jadi di mana di tandas di DST, Dewan Seri Temerung, DST ni, kita pasang sistem tu. Jadi tandas luar tu tandas luar, betul. Tandas luar tu kita pasang tu SPAH tu. Jadi dia dapat collect air hujan dan digunakan air itu untuk kegunaan dalam tandas. Right? Dan di mana yang kedua pula kita pasang di bangunan kami sendiri, bangunan penggunaan facility, dan kita collect air hujan tu juga dan kita guna air tu untuk nursery. Nursery di belakang pejabat kami ada nursery. Jadi kita gunakan air tu untuk penyiraman. Jadi kat situ dapat penjimatan lah, penggunaan air daripada SAJ lah, air terawat daripada SAJ. Itu cara saya nak tambah, kita gunakan tu untuk kegunaan luaran lah sebab dia tak terawat tadi. Bukan domestik dia bukan domestik sebab air tu pure, kita tak ada letak apa-apa. Jadi kita gunakan untuk pencucian ke, untuk siraman ke. Itu konsep utamanya lah bila kita cerita pasal spa ni. Okay. Syah, ada apa-apa nak tambah lagi? Jadi yang saya nampak untuk kata kemampanan kelestarian ni lah, harapan saya akan datang, kami nak menambahkan lagi lah projek-projek panel solar ni, right? Lagi tambah. Satu, bagusnya kita dapat hasil renewable tu. Satu lagi, staff pun dapat parking berbumbung lah. Tu satu, right? Yang kedua pun penambah juga setiap projek-projek kita ni, kita pun akan tambah komponen SPAH tu juga. Satu solar, satu SPAH tu. Jadi setiap projek-projek yang renovate tu kita nak tambah. Setiap ada komponen SPAH tu. Sistem pengumpulan air hujan. Maksudnya kita akan buat di setiap bangunan yang mana kita boleh buat lah. Mana kita renovate kita buat. Kita retrofit, refurbish kita buat. Satu lagi, penggunaan lampu LED. Alright? Jadi kat mana yang lampu yang kita ganti, pendar floor ke, lampu apa, kita semua yang konsep LED lah. Dan future ke depan, lampu-lampu street lighting pun kita nak pasang yang macam JKR buat. Sekarang saya nampak JKR dah banyak pasang. Yang pasang lampu tu ada panel solar ke atas. Jadi kita kurang kebergantungan kepada elektrik kita supaya kita nak mengurangkan pembayaran bil tu lah. Yang jadi penjimatan lah. Itu yang kita punya target lah. Banyak juga tu lah. Lestari. Tu belum cerita pasal sampah lagi kan? Kalau kau nak cerita sikit ke apa? Masa nak cerita sikit pasal sampah. Apa yang kita dah cuba buat dengan sampah-sampah yang ada dekat UiTM ni? Sebab sefaham saya, kita dah lebih 4 kali kot adakan program-program berkaitan dengan kita semula kalau tengok. So untuk
recycle punya barang-barang ni. So, kita telah buat program Trash to Cash daripada tahun 2022. 2022. 2022. Sehingga tahun ni dah 4 kali lah. So kita memang sambutan yang orang kata amat menggalakkan daripada warga kampus sendiri. Itulah saya dengar dekat 2 tan juga kita dapat kutip. 3 tan. 3 tan. So bila kita pulangkan dengan RM, kita dapat kita bekerjasama dengan kita punya rakan strategik pihak SW Corp. Kita bila setiap program tu kita buat pengumpulan dan kita pulang gantikan kepada RM tu, banyak juga dapat. So dari tahun ke tahun bertambah, kesedaran bertambah, dan untuk tahun ni pun kita ada satu lagi program yang saya rasa ekoran daripada Trash to Cash tu dalam RSP, Rector Special Project. Rector minta kita agihkan hasil yang kita buat, kita dapat tu. Daripada sampah kita boleh jadikan kita boleh menyumbang CSR. Kita boleh menyumbang kepada orang lain kan, kepada pihak lain. So kita telah bagikan kepada 3 lah. Satu, kita bagi kepada pihak universiti sendiri, setiap bahagian yang dapat tu 10% kepada universiti, 10% kepada zakat. So untuk student-student kita kan, kita tak sedar kan, sampah je pun, tapi kita boleh sedekah. Cuma sampah ni saya tambah baik kita boleh sampah. Kita boleh sisa pepejan yang boleh dikita semula, boleh digunakan semula kan. Dan yang ketiga, ayat sampah tu agak sorry. Tu bahasa pasar kan. Pada kita orang yang tak faham benda tu sampah. Tapi dia tak tahu benda tu ada sampah-sampah yang boleh dikita dan boleh menjana pendapatan kita kan. So satu lagi 10% kita serahkan pada pihak PAWE. PAWE tu apa maksudnya? Persatuan Warga Emas Segamat. So kat Segamat ni ada satu persatuan warga-warga emas. Sebenarnya umur 40 pun dah boleh daftar. Kira saya dengan Cik Syah dah boleh lah. Cik Begat tahun depan kan. So siapa yang berminat, sebab masa kami pergi di PAWE tu, kebanyakannya memang ada staf UiTM sendiri. Mantan-mantan yang telah pencin. So itulah. Okay, jadi saya tambah sikit. Untuk makluman, kami berterima kasih banyaklah kepada pihak SW Corp dengan Majlis Perbendaharaan Segamat yang telah menjadi rakan strategik kami lah selama ini dan banyak membantu kami. Jadi untuk makluman, MPS pun kami rajin ada memasukilah pertandingan, saya tengok pertandingan apa, dan kita menang satu sangkar gitar semula. Daripada sangkar gitar semula tu trigger kami untuk bangunkan sangkar, tambah lagi sangkar tu. Jadi ada empat blok lah. Jadi apa yang bagus yang saya nampak, tanpa kita memang kita ada war-warkan lah, tapi ada je warga UiTM yang buang sisa pepejan ni lah yang boleh digunakan semula ni ke tempat-tempat tu. Dan untuk makluman, kami pun UiTM Johor kita ada buka akaun dekat SWM betul? Kita recycle. Kita dia bawa SWM punya inisiatif. Jadi contoh, kalau sampah tu sisa recycle punya material tu penuh, dia akan ambil dan dia boleh convert pada sen lah, dollar and sen, dan dia masuk pada akaun UiTM Johor terus. Kita ada buka satu akaun khas untuk pusat pengumpulan kita ni. Bila dah penuh, kita panggil SWM datang, dia akan timbang, dia akan bagi kita point tu kita simpan, tapi boleh di-redeem dengan RM berapa. So kita kumpul dululah, dan akaun tu nanti bawah UiTM Johor lah. So maksudnya itu adalah hasil yang semua warga. Jadi kepada warga-warga UiTM Johor Segamat, bolehlah menghantar barang-barang yang boleh dikita semula di pusat pengumpulan. Yang saya nampak dia isu dia, yang pandangan saya lah, dia bukan isu RM, tapi isu kita tu kesedaran. Sebab bila kita sedar, kita pupuk kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Itu saya punya moto. Kalau kita tak buat, siapa lagi? Kita kena start buat. Macam itu. Bagus tu. Inisiatif yang bagus lah. Sepanjang saya dekat fasiliti pun, memang ni antara tahun keempat kita buat Trash to Cash tu, banyak bagi kesedaran lah. Saya selaku SRK ni pun, banyak je siswa-siswi yang tanya, boleh tak kita nak join buat program tu. Jadi agak baik lah kan. Saya rasa benda tu kita boleh teruskan lagi sampai
bila-bila lah. Sebab sampah ni makin lama makin banyak. Betul. Kan, ayat sampah tu pun orang dah dengar kan. Sisa pepejal lah. Sisa pepejal. Okay. Next, kalau ikutkan, banyak yang kita ceritakan pasal fasiliti ni. Yang saya nak tanya ni pun banyak sebenarnya. Tapi mungkin kita boleh pergi pada cerita-cerita lapangan, kerja-kerja semasa dan sebagainya. Mungkin tak di antara Puan Mazna atau Bos Syah boleh ceritakan sedikit pengalaman ke cabaran dalam memastikan UiTM ni lebih baik, berkeadaan baik dan nampak lebih baik. Berkaitan dengan itulah saya kata kerja-kerja hakiki yang semasa ni di lapangan. Okay, lebih kepada mungkin saya nak fahamkan soalan Cik Megat tu lebih kepada pengalaman yang mencabar lah mencabar dalam menguruskan fasiliti. Okay, kalau ikut pengalaman dia banyak lah. Tapi mungkin ada satu atau dua, tapi saya takut masa tak cukup. Mungkin ada satu yang saya boleh share. Kejadian ni berlaku, saya ambil yang besar lah, yang memberi impak. So kejadian ni berlaku sebelum tahun 2010, yang mana tiba-tiba blackout satu kampus. Bila blackout satu kampus ni, biasalah telefon ni kan berdering-dering, kita pun tak check lagi ni. Masalah daripada luar ke dalam ke, baru je dah call. Nak jawab pun tak ada jawapan kan. Jadi bila kita tengok, kita check semua dengan TNB kata dia tak ada masalah. Okey. Tapi satu kampus masalah ni. Jadi masa tu memang orang kata tim kami terpaksa bertungkus lumus lah mencari punca bila berlaku ni kan. So kita ada pencawang ada 4 kat dalam kampus ni. So ada satu pencawang utama kita tu bersebelahan dengan incoming TNB. So dekat situ puncanya lah. Sebab kalau tak mungkin lah pencawang kedua sebab dia yang dah kedua. So punca dia daripada pencawang pertama. So bila pencawang pertama ni, bila kita buat semakkan, kita check, kita panggil lah kontraktor. Sebab bila kita cerita pasal pencawang HT ni, kita tak boleh masuk suka-suka. Kita ada kontrak khas lah. Kontraktor khas, orang kompeten, jurutera bertauliah yang boleh masuk ke dalam tu. So bila masuk, bila check, puncanya adalah daripada transformer. Kalau incoming daripada TNB tu 11 kV besar kan. So transformer ni dia berfungsi untuk menyelaraskan lah untuk daripada TNB nak ke kita punya pencawang supaya boleh diguna pakai. Jadi bila transformer dia macam orang kata nadi dia yang rosak, bukan senang kalau kita cerita, tak boleh nak beli kat Shopee lah benda ni. Kat kedai, kat Segamat pun tak ada. Kat Shopee kalau ada. Kat Segamat pun tak ada. Jadi itulah itulah cabaran yang paling saya rasa pecah kepala lah. Tapi alhamdulillah lah dengan kerjasama daripada pihak TNB sendiri, kontraktor kita, staff kami kan, dengan kontraktor berusaha dan juga pihak Shah Alam masa tu bantu kami dapatkan genset, portable genset. So portable genset tak boleh satu, kenalah dekat pencawang-pencawang yang ada dan dia melibatkan kos yang tinggi. Genset yang truck lah Puan Mazna. Yang truck masa tu Shah Alam ada lagi tu. Dia hantar satu. Masuk Puan Mazna ni yang macam trailer tau. Genset macam trailer tu lah. Memang besar lah. So tapi genset tu tak boleh cover semua. Dia cuma boleh untuk lampu, switch sajalah. Aircon tak boleh. Sebab kita punya penggunaan pencawang besar kan. Tu kalau portable dia ikut keupayaan lah. Dan dia melibatkan sewaan tu pun agak tinggi. So alhamdulillah dengan kerjasama spare part pun dapat. Tapi makan masa lebih seminggu sebenarnya kes tu. Yang tu jadi pengajaran. Maksudnya bila ada apa-apa melibatkan kontrak yang specialist ni, kita tak boleh kompromi. Kena renew, kena pastikan berjalan lancar. Bila ada kerosakan, kena terus buat perbaikan. Kalau tak, impak dia, masa zaman dulu tak adalah lagi isu-isu viral kan. Kalau sekarang ni 7 hari tu, tak sempat 7 hari. Saya rasa masa keluarga berkicap kami. Itulah. Tapi saya juga nak ucapkan terima kasih pada warga-warga kampus semualah sebab memahami dan membantu kami juga dalam orang kata mengharungi isu tu lah pada masa tu. So boleh lagi ke yang kedua? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Saya bagi peluang. Selagi penerbit dia tak cut off. Okey, kita jalan je. Okey, yang kedua pula pengalaman saya ni awal-awal saya kerja tau. Masa saya kerja awal-awal
college Sektor C tempat Cik Megat duduk sekarang ni. College tu baru lagi. College Maju Holding College Maju Holding. Nama glamour Maju dia. Holding ni dia 13 kampus semua dapat setiap satu kampus. So kita salah satu lah. 10 kampus, sorry. 10 10 kampus. sorry, 10 buah kampus masa tu. So bila saya masuk, bila ada bangunan baru untuk kediaman, kolej kediaman, jadi dia bina lagi satu tangki, sub tangki kat situ. Bila Tangki dia buat B tu lah. tangki B. Okay. Jadi dia tapping daripada piping Tangki A. yang utama ni, yang ke A. Ke A. Dan dia punya kedudukan pula rendah daripada tangki A. Tangki A yang kat ledang itu kan atas paling tinggi kan. Jadi bila cerita pasal gravity, Tangki A dah tak ada air. tak ada air, ya. Okay. Memang tak ada air, yang orang kata bukan sikit-sikit. Nilam rumah villa tu masa tu rektor kita panggil pengarah memang duduk kat dalam tu. Ledang in, Pengarah, Provost masjid kita tu duduk depan tangki, tapi dia yang paling tak ada air selalu. Saya ingat lagi masa tu kalau ikutkan surat khabar Kosmo baru keluar tau. Dia ada satu ruangan khas untuk suara siswa. Suara siswa. Masa tu tak ada ni lah. Tak ada orang kata TikTok ke apa, tak ada. sosmed. Itulah dia punya medium yang dia. paling utama kan. Jadi masa tu banyaklah aduan-aduan pasal air ni. Saya pun masa tu bertugas sebagai pegawai berjawatan penting, duduk kat tangki tu malam-malam. Cik Megat biasa juga Cik Megat masa tu. Orang nak buat apa tu? Buka ni. Kak tengok mana air kenapa tak Level masuk, air lah, apa level isunya. Kita tak tahu kenapa masa tu kan. Baru-baru kerja pula tu. Masa tu belum kahwin lagi lah. Boleh lah lagi naik-naik semua kan. Panjat-panjat semua. So lepas tu bila kita, tapi Alhamdulillah lah macam pihak SAJ pun membantu. Dia orang hantar tangki, terak apa semua untuk isikan air kita ada buat portable dan juga kita kalau perasan kan dekat sektor AB ada kolah. Betul, tengah-tengah tu kan. Itulah Ada kolah. punca dia. Isu pasal air masa tu kan. Masa tu SAJ masukkan air kat situ lah. Masukkan air kat situ dan kita ada juga buat portable. Tapi kualiti air daripada dia direct macam tu taklah orang kata macam yang kita dapat sekarang kan. Dia agak kurang sikit lah kualitinya. Tapi dari segi penggunaan untuk harian Alhamdulillah. So ekoran daripada tu kita buatlah permohonan dan Alhamdulillah kita dapatlah tangki utama yang kat depan tu. Dekat dengan kita punya pos pengawal kan. Gelaran dia tangki muncir. Tangki muncir. Tu pun ada sejarah dia. Itu nama kontraktor. Ada sejarah juga tu. Nak dapatkan susah. Dah dapat pun susah. Tapi Alhamdulillah. Dekat terus So sekarang ni kita panggil tangki utama lah. Muncir tu sejarah silam kan. Dia sebenarnya reservoir lah. Tapi yelah bila saya datang ke kampus Gamat ni, saya baru datang masuk tangki muncir. Apa tangki tu muncir? Yang aku tahu tangki tu Shah Shenteng. Yang kita faham je orang kan. Tak apalah, rupanya nama kontraktor. Okay, baik. Dia panjanglah journey dia tu. Tapi Alhamdulillah dengan adanya tangki tu sekarang, dengan penambahbaikan pembayaran kita punya projek-projek penggantian pipe-pipe HDPE apa semua tu. So masalah tu orang kata selesai lah. Selesai dan kita punya kampus pun bertambah lagi. Kita punya kolej Suluk Belingkung pun masih mampu menampung keperluan tu lah. Bekalan air tu banyak. Betul. Cuma sistem yang kita perlu tengok balik lah kan. Saya faham macam tu lah. Betul. Kalau ikutkan bekalan air memang yalah, Johor kan, saya rasa air dia cukup banyak kan. Cuma sekarang ni kita nak terapkan macam mana untuk macam tu kata ada kelestarian tadi kan. Season spa apa semua kan. Saya faham macam tu lah. Mungkin Bos Syah ada nak tambah apa-apa lagi tak? Okey, kalau saya share pengalaman saya lah okey. Alhamdulillah lah saya dah berkhidmat 20 tahun. Kau tu cerita banyak. Sebenarnya cerita macam mana? Tapi dah cerita yang berkaitan segamat aku dah. Cerita pasal segamat lah. Kalau cerita pasal lain banyak Bos. Cawangan-cawangan lain Bos pernah duduk, mungkin boleh cerita lah. Kita cerita segamat. Okey, pengalaman saya kat segamat. Right. Jadi kat segamat ni kadang actually kita ada banyak projek yang kita nak mohon Tapi bila banyak projek dimohon, jadi kita terpaksalah kategorikannya projek nice to have, projek must have Projek nice have ni apa? Projek nice have ni contoh, projek tu kalau tak buat akan jadi katastrofi. Contoh bekalan air, pipe pecah. Jadi kita kena buat. Itu memang kena buat lah, must have lah. Maksudnya tukar sistem piping. Jadi untuk makluman semua pun Segamat
Rasa dah 5 tahun lepas kot 5-6 tahun lepas kalau masalah. Kita dah tukar sistem ring yang utama alright. Jadi untuk kes yang Segamat ni, kita dah lama tau tak dapat, betul ke Puan Masnah? Dan kalau saya salah minta Puan Masnah betulkan. Untuk jalan utama kita dah lama tak diturap lah Kita ada berturap tapi skala dia patching lah, patching kecil-kecil jadi je. sebab bila turap jalan ni dia kategori dia nice to have. Sebab dia bukan tak ada jalan, ada. Tapi jalan tu dia punya surface tu dah wearing lah. Dan kita pun tahu jalan tu dia ada wearing cost lah, dia panggil WC. Dan kalau ikut standard pun, even JKR pun design tu untuk wearing tu dia akan resurface balik 5 hingga 7 tahun sekali lah tapi mungkin kita tiada, orang kata dia kategori tu nice to have, right? Jadi kita tak ada allow lah untuk cat untuk cat pula, untuk resurface balik. Jadi apa yang kita buat kami gunakan kekreatifan kami. Sebab bila kita buat jalan, masa nak membuat projek jalan tu, kami masuk juga elemen must have. Contoh untuk kes tu memang ada cerun kami yang fail. Jadi kita masukkan sekali. Dia tu isu masa banjir, bos. Banjir 2023, cerun kita runtuh. Yes. Jadi kita masukkan cerun dengan jalan sekali. Supaya kita dapat juga projek jalan. Dan dalam masa yang sama, kami mohon juga recommendation daripada pihak JKR. Right? Sebab JKR banyak bantu kami. Right? Sebab JKR ni seperti kita tahu dia Jabatan Teknik Negara lah. Jadi kita minta report daripada dia, bantu kami untuk buat pembangunan. Maksudnya dia datang, tengok keadaan kampus. Tengok dan kampus, dia keluarkan report daripada bahagian jalan. Terima kasih JKR Segamat. Jadi untuk bantu kami keluarkan report. Dari segi report tu kita guna untuk mohon, untuk kukuhkan lagi pembangunan. Itulah sebab macam bila saya duduk kerja UiTM ni, kalau kita tak dapat peruntukan, kita jangan kecewa. Kita kata cuba sehinggalah berjaya. Itu effort Sama macam kita nak tackle anak dara orang lah. Kita cuba sekali tak dapat. Cuba lagi kita. Itu cara ketiga. Itulah kita kena cuba. Kalau kita betul-betul nak benda tu lah. Maksudnya peranan kita dengan agensi luar pun penting. Penting, ya betul. Sebab tu kita kena memperkukuhkan lah rakan-rakan strategi kita yang ada di daerah ni dan negeri untuk memudahkan kita nak buat kerja tu lah. Wah, kalau kita tengok balik memang fasiliti ni unsung hero lah UiTM. Semua ada cover. Daripada air, api, netrik dan sebagainya lah kan. Kita tak nak lah cakap itu, orang kata poyo pula. Tapi yalah, pada pendapat saya tujuh unit yang kita tahu tadi kan, semua cover. Dokumentasi pun kita buat, technical pun kita buat, kerja lapangan pun kita buat. Kemudian kita turun, longkam pun kita turun kan. Daripada tangkap ular dan sebagainya, semua kita buat lah. Walaupun kita ada kontrak, kadang-kadang staff kita sendiri pun maksudnya turun. Saya faham saya macam tu lah. Cik Mugat, saya terlupa satu tadi. Kita ada tambahan lagi satu kontrak, bukan kontrak, unit penyelenggaraan kenderaan baru masuk tahun ni. Kita tambah lagi satu. Ditambah lagi satu unit Cik Munir kita kan. Nanti terasa Cik Munir. Saya terlupa, kita tinggal aja dia. Sebab dia pun jaga kenderaan UiTM, rasmi dan sebagainya. Jadi benda tu pun penting lah. Sebab selenggara kenderaan ni lagi utama lah. Sebab dia bawa nama. Isu keselamatan lah. Okey. Baik. Kalau tak ada apa pun, sekarang ni kita ada satu lagi yang kita dah cerita lah, berkaitan dengan masa depan fasiliti tu sendiri. Okey. Boleh dikatakan ni segmen terakhir kita lah. Macam ni Cik Mugat? Fasiliti ada masa depan ke apa? Dia macam ni. Sebab orang anggap fasiliti biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Ada fasiliti pun setiap jalan. Saya rasa tanggapan tu salah. Sebab fasiliti ni memainkan peranan penting. Sebab kita pun fasiliti ke arah ke teknologi yang baru. Ada AI dan sebagainya kan. Jadi apa yang saya nak tahu berkaitan dengan bahagian pengurusan fasiliti ni, masa depan yang kita cuba bawakan dekat UiTM Segamat ni. Sebab kita kampus Simfoni Alam penuh dengan, orang panggil senang cerita lah, kita ni dah macam zoo, macam-macam Michael. Michael ya, dengan masalah. Tapi nama burung John lah, Johnny semua kan. Tapi nama Michael yang terasa lah. Michael ni nama glamour untuk rakan-rakan ni lah kat sini kan, yang monyet. Sebab sebab saya kalau Michael tu monyet lah. Kan Johnny tu anjing kita kan. Jenny kan. Salah. Isu tu viral sebenarnya kalau saya dengar kan. Viral, nama-nama ni dah disebut-sebut kan. Sebab dia dah jadi macam bila ada viral di kalangan student ni, dia kata fasiliti tak buat apa pun. Tak buat kerja kan. Tak buat kerja pun. Monyet banyak je tu. Makanan aku habis.
Bawah-bawah tu semua kena kan. Tapi daripada segi tu masa depan, apa yang fasiliti cuba nak buat untuk tambah baik sebab kita tahu kampus Simfoni Alam atau dalam kurungan kalau bahasa pasar saya bagi dah jadi macam zoo lah. UiTM Segamat ni dah zoo, semua ada. Ular, monyet, babi dan sebagainya. Maaf, minta maaf lah kalau babi tu dah banyak. Kinzer. Sensor lah. Nanti kita minta dia orang sensor lah. Okey, apa inisiatif atau ni lah masa depan yang kita fasiliti akan cuba buat. Okey, sebelum saya jawab soalan Cik Megat tu, kalau ikut kita tanya fasiliti tu kewujudan dia penting ke tak kalau ikut apa setiap bangunan yang ada pun actually dia kena allow lah dalam 5 hingga 10% lah untuk maintenance. Contohlah kalau bangunan tu nilai dia 100 million, at least 5 to 10 million per year untuk penyelenggaraan, termasuklah kos labor, kos barang apa semua untuk maintenance. Sebab kalau kita tak allow kos untuk tu, dia akan decay lah kita punya bangunan. Dia akan start satu tak baiki, dia akan trigger benda-benda lain dan sampai satu masa aset tu kita tak boleh gunakan lah. Kalau kita tengok kebanyakan kalau kat luar-luar tu saya tak nak sebut lah, tak sebut tu jabatan lain. Jadi kalau facility, apa yang saya nampak yang ke depan, dia kena banyak ke arah ke automation lah. Automation contoh kita nak memudahkan pemantauan di bilik-bilik kuliah. Contoh kita ada IoT yang boleh kita offkan aircon, lampu dalam bilik. Jadi kita nak kurangkanlah isu pembaziran utility, penggunaan utility. Itu antaranya IoT. Lepas tu kita ke arah penggunaan tenaga renewable. Dan saya harap akan datang ke depan ni kita banyak penggunaan penambahan panel-panel solar, penggunaan renewable energy. Lepas tu penggunaan lampu-lampu LED lah, lebih berleluasa, bukan berleluasa macam ni lah, maksudnya menambahkan keseluruhan. Sebab bila kita lagi tambah banyak LED, kita kurangkan penggunaan bil tu, utility tu nanti dapat berkurang. Itu dah jimat. Satu lagi yang saya nampak tu kesedaran warga tu sendiri dari segi macam penggunaan kontainer plastik. Saya galakkanlah semua warga, kalau tapi saya rasa Pasir Gudang pun ada buat program bring your own container. Bring your own container. Kita pun ada buat, tak silap saya. Di kalangan pesyarah pun yang berkait rapat dengan UGC kot. Ada buat kita ada buat. Jadi bila no straw kan. No straw. Ya betul. Kalau kita pergi fast food pun sekarang pun dah kurang dia bagi straw. Jadi dia bagi air. Jadi sebabnya nak galakkan bila kita kurang benda tu, jadi tak adalah benda sebab tu benda tu pakai buang. Jadi bila pakai buang, lala dia masuk ke sampah dan banyaklah sampah yang tak boleh recycle. Sebab tu kita nak galakkan BYOC ni, bring your own container. Satu lagi pula galakkan juga maksudnya kalau kita buang sampah yang boleh recycle ni, mentaliti kita buang sampah selonggok tu kita tak asingkan. Sepatutnya contoh kalau kita nak buang tin ke ataupun botol kaca, dia letak satu tempat je, kita kena bersihkan baru letak kepada tempat pengumpulan. Yang ni kita buang macam tu macam sampah. Dia buat macam tu. Kalau kita tengok negara-negara maju, dia ada hari-hari dia untuk buang barang recycle. Contoh pengasingan tu, contoh hari Rabu baru buang sampah recycle. Jadi baru hari Rabu tu barulah dia akan keluarkan sampah tu dari rumah. Hari yang lain tu dia tak keluarkan sampah tu. Kalau contoh sampah yang macam memang sisa betul, ada hari-hari dia. Jadi itu cara dia. Dan saya pun dengan harapan saya ke depan ni pun lah kita nak fasiliti yang terbaik kan. Macam cikgu kata, kita pun kena ada world class mentality juga. Kalau kata fasiliti kita baik, tapi contohlah ini censored lah, pergi kat tandas, pergi masuk tandas tapi tak flush. Contoh tak ada sabit-sabit menyanyi siapa, tapi tak flush. Dan harapkan cleaner saja. Tak boleh lah macam tu. Mentality tu penting. Jadi kita pergi tandas flush macam kat rumah kita. Macam tu je. Sama juga macam kita tak dapat bagi perkhidmatan, contohlah macam dekat highway utama kita memang ada allow satu orang memang jaga satu tandas tu all the time. Boleh nak buat macam tu, tapi kos penyelenggaraan akan jadi tinggi lah. Jadi kita tak dapat buat macam tu. Jadi kami nak galakkan semua warga-warga
awareness tu kena ada. Supaya kita bantu sama-sama untuk jaga Maksudnya fasiliti fasiliti ni juga adalah pendidik. dalam masa yang sama lah. Dalam masa yang sama, Kan? betul. Walaupun kita ni lebih kepada pentadbiran dan pengurusan dan teknikal, tapi fasiliti ni bawa nama untuk mendidik. Lepas tu kita banyak buat program-program dengan kempen-kempen yang macam tu. Kita nak menyedarkan diorang macam mana kan, warga tu kan. Warga tu lah. Okay, faham? Okay, apa Mazlan ada apa-apa nak tambah? Okay, saya pula mungkin dari segi kita akan teruskanlah program-program yang melibatkan penyelenggaraan berjadual, dan paling penting saya rasa kita nak pupuk orang kata kesedaran di kalangan warga kampus kan. Sebab kalau cerita pasal penyelenggaraan ni contoh penyelenggaraan split unit aircon. So split unit aircon ni dia ada tempat yang kita boleh akses, ada tempat yang kita tak boleh akses. So contoh macam dekat rumah SRK ya. Tapi alhamdulillah Rumah Cik Megat ke bukan? Kenapa rumah yang sakit? Saya bagi contoh. Oh, contoh. Jangan terasa ya. Satu masa dulu kita agak sukar untuk nak masuk. Tapi kita bangunkan satu grup, kita bangunkan satu link. Sebab kita faham bila masing-masing bekerja, kekangan masa nak kita nak buat servis tu pula pada masa orang kata waktu office hour. Jadi dia akan letakkan tarikh-tarikh yang bersesuaian. Okey, tapi cuma yang sekarang ni kita nak minta bekerjasama juga yang agak sukar sikit sekarang ni di blok-blok pensyarah lah. Dia blok pensyarah karyawan, okey, dia ada satu pensyarah yang membantu. Macam penghulu kot ya? Macam penghulu. Bila kita kata nak buat servis bulan tu, dia dah Dia dah letakkan. Okey, dia tanya pengundi kat situ bila dia free. Jadi kita boleh buat. Ni ke JPP lah, Jawatan Kuasa Perwakilan Pensyarah. Nama JPP juga. Dia kena up sikit. Sikit. Mungkin kena buat soalan latihan khas daripada rektor kan. Tapi ada di satu blok, saya tak pasti mana, satu blok lagi, dua blok okey. Satu blok lagi tu kita agak ada kesukaran, tapi insyaAllah lah kita akan bekerjasama. Sebab sebenarnya kita dah banyak bekerjasama dengan PHCA untuk menangani masalah ni. Tapi kita harapkan untuk masa depan, siapa yang mendengar ni tolonglah bagi kerjasama. Sebab memang kadang-kadang dia cakap servis aircon tu simple je, cuci je filter. Betul. Tapi dia buat berkala bila kita dapat masuk akses, kita akan kena pasti masalah-masalah lain yang mungkin berlaku. Bukannya bila dah teruk baru nak buat aduan. Bila dah buat aduan dah teruk, dia akan ambil masa lah nak baiki. Nanti penghuni tu sendirilah yang suffer, tak boleh, tak ada aircon kan. Jadi itu antara yang kita nak ni. Jadi kita lebih kepada untuk penggunaan sistem e-aduan UiTM. So kami mengharapkan semua warga orang kata ada rasa tanggungjawab kepada kemudahan yang kita sendiri gunakan. Jangan kata fasiliti lah yang buat aduan, fasiliti lah yang pergi check. Sebab macam saya cakap tadi, 60 buah bangunan, floor area kita tadi 2 juta kaki persegi. Kita tak mampu nak masuk keseluruhan ruang yang ada dengan tu tak masuk landscape ibu Mazlan. Berapa ekar landscape kan? tadi 200 ekar lebih. Kita nak kena ni dengan staff kita sebenarnya ada 34 termasuk saya dengan Cik Syah. So, Cik Megat. Ini betul luahan fasiliti ni. Saya nak kalau boleh sebab di aduan ni bukan di Segamat sahaja. Sebenarnya dia seluruh sistem. Betul. Kalau misalnya kita pergi ke Shah Alam ataupun kita pergi ke Perlis, kita pun boleh buat aduan kat sana. Kalau kita menggunakan fasiliti kat sana, tiba-tiba ada rosak kan. Kita nak guna tandas, nak flash tak boleh. Kita boleh pakai handphone je sekarang. Mudah dah. Tak ada masalah. Semua di hujung jari. Tapi kalau masih ada yang tak tahu macam mana nak guna, kalau buka dia punya apps tu, link tu, dia akan ada ajarlah di sebelah kiri, tak silap. Dia ada manual dia. Tapi kalau rasa tak boleh juga, call kami. Tak ada masalah. Kita boleh bantu. Sebab kita semua benda, yelah bila benda macam ni kan dia agak suka banyak nak kena tahu kan. Tapi jangan call tengah malam. Betul kan? Tengah malam Cik Megat je lah yang jawab bilang. Cik Megat. Waktu office hour lah. Dia kalau malam tu dah lain dah tu Cik Megat kan. Kalau kat asrama ni Abang Gad. Kalau kat asrama kita tahu dah, kebanyakan student ni memang dia tahu ada sistem tu, tapi dia tahu mungkin dia malas klik dekat tu kan. Tapi benda tu simple, just isi saja. Dah ada kolom, just tekan apa yang nak.
Daripada sekecil-kecil aduan sampai sebesar-besar aduan boleh buat kan. Betul. Tapi benda tu tetap nak telefon juga. Mungkin dia suka kot telefon. Kan, tak apalah. Dia dengar suara tu. Dia dengar suara tu. Sebab saya rasa yang e-aduan kita pun dipantau hari-hari kan. Bos Ada, ada betul. dia punya skrin kan. Ada. Skrin dia tu yang kita dapat juga anugerah-anugerah tu daripada sistem-sistem Yalah, tu. sebab Lagi satu Syah macam Alam yang tengok sistem tu kan. Syah Alam boleh pantau. Lagi satu kita sendiri boleh check aduan tu. Cuma aduan ni dia ada banyak kategori lah. Ada yang 3 hari, maksudnya kritikal tak kritikal, ataupun kalau kita yang baru semalam kita ada satu taklimat tentang backlog. Backlog ni baru-baru ni pun saya ada di interview untuk audit. Dia cakap kenapa ditulis diberhentikan. Diberhentikan tu maksudnya bukan tak buat, tapi dalam tempoh kat dalam FMS kita tu setakat 7 hari saja. So selepas 7 hari kerja-kerja tu tak dapat dilaksanakan, sama ada disebabkan oleh spare part, alat gantinya tak ada ke, atau mengambil masa ke, atau nak kena buat sebuah harga ataupun kerja undi ke, maksudnya ada kena buat projek ke. So atas faktor itulah kita akan letak sebagai diberhentikan backlog. Tapi backlog tu pun kita ada tempoh-tempoh. Tempoh dia ada berapa hari sampai 30 hari bulan. Dia sampai 90 hari tak silap. 90 hari maksimum. Jadi kalau tak tahu kenapa call je kami di facility. Tak tahu ni kita bagi tahu. Dalam sistem tu juga kita ada e-majlis kan. Cik Megat. Cik Megat pun jaga e-majlis. So e-majlis ni nak detail mungkin kena ada segmen lain kan. Cik Megat Hasan tu. Ini kena buat faham betul-betul ni. Sebab kebanyakan memang kita tahu, saya selaku moderator lah berkaitan dengan facility ni kan. Ni sebagai moderator. Moderator. Saya pun boleh ni. Tapi yalah kita sini habis sini. Kan. Untuk e-majlis ni saya rasa memang banyak kekangan juga lah. Dan banyak yang tidak tahu. Dan benda ni tidak dimaklumkan juga kepada siswa dan juga siswi ya. Maksudnya warga kampus pun yang dah lama bekerja pun tak tahu macam mana nak isi benda tu kan. Jadi itulah saya kata penambahbaikan mungkin daripada segi kita rasa dah buat buku dan sebagainya kot. Saya sebagai pengurusan facility pun dah buat satu manual book yang diberi pada pentadbiran kalau tak salah saya lah, untuk berkaitan dengan tata cara pengisian dan sebagainya lah. Kalau yang tu mungkin Puan Mazlan boleh tambah. Betul, saya rasa ada dulu Norita aku tak minta. Ya, kita betul. Setiap staff yang baru masuk dia akan bagi buku tu. Bawah pentadbiran Cik Faizul jadi buat kit untuk staff baru tak salah saya. Dalam tu ada manual untuk EFMS, untuk sistem aduan dan untuk sistem e-majlis. Cuma saya nak highlightkan, kita dah ada ekosistem ni. Saya minta lah semua yang mendengar podcast pada hari ni, gunakanlah ekosistem yang kami ada, media kami ada untuk bantu. Kan, macam saya pula, bantu saya untuk saya pantau. Kadang-kadang orang komplain kat saya, Cik Syah, aduan ni dah 5 tahun tau, tak selesai-selesai lagi. Bila buat aduan? Ada orang dulu dah bila macam tu susahlah saya kan. Jadi bantulah saya je tu kalau nak buat. Jadi bila rekod, jadi saya boleh semak. Betul. Tu je saya nak bantu sebenarnya. Saya nak bantu user, boleh untuk saya pantau isu dia kat mana kan. Kita bantu. Memang tugas saya kat sini dan tim saya ni untuk pemudah cara, untuk mengurus facility ni lah, untuk tuan-tuan dan puan-puan merasa kemudahan ni sebenarnya. Itu je. Lagi satu, jangan pula rasa kita suruh pengguna je isi aduan. Tak. Kami sendiri ada inisiatif. Contoh tempat-tempat yang tak boleh masuk kan. Macam dekat kita rumah PAM, loji bahan kita. Mana-mana tempat yang mungkin kita lalu sendiri, kita buat spot check, kita ada jom tinjau, kita apa semua tu. Kita akan masukkan, kita akan buat juga sendiri. Maksudnya kita pun ada gerakan, tapi untuk warga kampus, kemudahan yang sekeliling tuan-tuan atau tempat tuan-tuan sendiri tu, kita harap kalau rasa rosak ke apa, isi je. Even kalau tak puas hati dengan pembersihan, boleh masuk. Sebab itu record kita untuk kita nak deduction kepada kontraktor. So benda tu jangan risau, buat je, tak ada masalah. Kita akan advise. Kalau dia kata kata dah buat tapi puan rasa warga kampus rasa tak puas hati, nyatakan kat situ ataupun call kita. Maksudnya Puan Mazlan kata tu EFMS ni memang untuk semua, sebab sefaham saya pengguna luar pun boleh isi. Betul. Jadi dekat situ kita nampak sambil jogging pun boleh tengok. Kan, jangan sekadar telefon cakap memang lupa lah. Betul lah. Selalu macam tu lah. Jadi
FMS ni sebagai rekod untuk kita pantau lah track-track yang aduan tu kan, daripada sehari ke sehari tu lah. Dia boleh ikut tahun. Macam saya cakap tadi, kalau kita pergi ke kampus lain, kita ambil lah sebagai bukan staff ke, tapi kalau kita staff tak ada masalah. Kalau ibu bapa kan datang, dia boleh isi juga aduan tu sebagai bukan staff. Cuma saya harap jangan terkeliru dengan aduan korporat. Jangan masuk ke aduan korporat. Bila korporat, kesian orang korporat tu dah terus kepada VC tak dia sedap. cuma bila aduan korporat tu kalau berkaitan dengan fasiliti kami akan ambil jugalah. Dia jugalah, tapi dia lebih kepada kalau untuk dalam kampus ni masukkan kepada EFMS kita sebab dia boleh pilih kepada kampus itu sendirilah. Yalah, saya setuju dengan tu. Dia pasal yang luar tu kan. Sebab ada yang buat aduan ke SAJ terus pun ada. Bagus. Maksudnya ada di kalangan student ni, dia memang alert. Dia tahu, air tak ada, aku kena tengok SAJ sebab aku duduk Johor. Dan aduan tu sampai ke sistem SAJ hantar mesej kat saya. Dapat aduan. Tapi kita nampak, maksudnya budak tu tahu isi. Tapi kenapa FMS dia tak tahu isi? Itu yang kita pelik. Maksudnya pendedahan berkaitan dengan sistem FMS tu masih tak menyeluruh lah. Padahal memang kita sentiasa Macam ni Cik Megat, saya nampak kan, mungkin student kita tak tahu, mungkin air tu SAJ urus. Macam tadi bagus juga podcast hari ni. Jadi kita menerangkan apa skop fasiliti. Jadi saya ceritanya macam kita lah. Apa yang SAJ buat tu semua bawah kami. SAJ ke TNB ke, yang mana dalam kampus semua bawah fasiliti. Yang nak cerita macam tu. Maksudnya fasiliti ni lah TNB, fasiliti lah SAJ, fasiliti lah SWM, JKR, semua sekali. PBT, semua lah. MPS lah. Majlis lah senang cerita. Senang macam ni lah. Macam fasiliti pihak berkuasa tempatan dalam kampus. So gunakanlah sistem yang kita ada tu, sebab sistem ni memang menyeluruh, dibangunkan oleh pihak Shah Alam untuk memudahkan semua urusan kita dan berrekod. Jadi tak adalah dakwa-dakwi kan, tak adalah baling apa orang kata? Baling batu turut tangan. Tak ada kan. Kan. Okey orang Lepas tu sebenarnya sistem tu ada juga kita untuk kita punya berkaitan dengan e-contract kita kan, e-project kita pun menggunakan itulah. Okey, cuma mungkin untuk hala tuju ni saya pun nak tambah sikit dari segi penjimatan elektrik. Saya nak mengambil kesempatan jugalah kepada semua warga supaya pastikanlah kita sama-sama bekerjasama untuk pastikan penggunaan elektrik kita ni gunakan ikut keperluan. Contoh kalau staff, kalau waktu macam ni hari Jumaat kan, jangan lupalah tutup komputer, matikan switch. Sebab switch tu kalau you off, tak off tu pun ada pengaliran elektrik. Sedikit. Ada RM yang berjalan. So tutup, cabut plug tu. Rajin-rajinkanlah untuk tutup lampu, pastikan yang terakhir, orang terakhir, aircon, pastikan ditutup bila dah nak balik ke apa kan. Dan juga kalau untuk hari biasa, kita tetapkan pada suhu yang disarankan. Biasanya 24 darjah Celsius lah. Macam bilik saya tu 26 biasa saya pakai. Kalau TS Ahmad Shah kita lagilah. Dia tak pakai aircon. Tak pakai aircon langsung. Lagi jimat ni boleh dapat anugerah penjimatan. So kita tak nak, kadang-kadang saya pergi check, dia buka aircon. Bila aircon sejuk, bukan dia turunkan suhu, dia buka tingkap. So yang ni kita cerita pasal tadi life cycle pada peralatan kita yang mungkin akan tak tahan lama nanti. Maksudnya kesedaran tu. Kesedaran. So itu yang kita minta tolong untuk pastikanlah, sebab kalau kita semua ambil tanggungjawab, so kita akan dapat kerja kita akan lebih efisien. Lepas tu kita punya kampus ni akan produktiviti meningkat dan kampus kita ni akan orang kata lebih ceria, vibrant. Itulah, lebih orang kata majulah dari segi kita punya mentality tu. Cekap tenaga tu maksudnya majulah kita. Maju betul lah. Betul. Kita saja cakap banyak pula. Okey. Maksudnya kalau kita tengok balik, senang cerita lah, slogan yang paling terbaik punya untuk fasiliti ni, fasiliti untuk semua dijaga oleh semua. Sama-sama. Kami menyelenggara. Slogan tu saya rasa memang kena lah. Maksudnya fasiliti untuk semua dijaga oleh semua. Jadi semua merangkumi. Warga ni kena sama-sama saling-saling menjaga. Sebab itulah ada aduan dan sebagainya. Sebab kalau tak ada aduan, macam mana kita nak tackle benda tu? Kita faham macam tu lah kan. Okey, Alhamdulillah banyak ilmu dan inspirasi kita dapat sebenarnya hari ni kan, di sebalik lampu yang menyala,
air yang mengalir, air yang mengalir dalam longkang tu penuh lah dengan air-air yang mana yang datangnya, sisa-sisa sampah, dalam tong sampah dan sebagainya kan. Saya harap semuanya berjalan dengan lancar lah bila bahagian pengurusan fasiliti ni. Dia dah membantu menguruskan, bukan sepenuhnya fasiliti tu buat semua. Maksudnya membantu. Sebab sebenarnya menguruskan ni warga kampus. Sama-sama menguruskan fasiliti tu. Sebab tu saya kata tadi, fasiliti dijaga oleh semua. Okay, jadi dari situ kita nampak dah lah. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada dua panel kita, iaitu T.S. Ahmad Syarizan dan juga Puan Mazlan Salamin selaku peneraju atas tunjang utama bahagian pengurusan fasiliti ya. Okey, dan terima kasih juga kepada penerbit daripada Unit Komunikasi Korporat, seluruh kru penerbitan, editor serta semua pendengar yang setia bersama kami sehingga ke hujung rancangan. Okey, terus menyokong siri podcast Bicara Kampus dalam usaha kami menampilkan suara-suara dari pelbagai bahagian UiTM Johor. Okey, suara UiTM Johor tuntas dan inklusif. Saya Megat Muhammad Ruzaimi bin Muhammad Yusof, moderator bagi kali ini, dan harap kita dapat bertemu lagi mungkin dengan bahagian lain atau orang lain. Kalau dengan saya juga, apa salahnya? Okey? Nak joke lagi. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gila. Waalaikumsalam. Okay, bye.